Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat petang. So hari ni kita nak ceritakan pasal macam mana saya buat landing page untuk Linku, yang mana Linku AI. So apa case study dia, right? Macam mana kita nak memperbesarkan value Linku dan expand boom MCN. Okay, so ni adalah saya punya landing page. Ada landing page 1, 2, 3, lepas tu ada 4 button. Dan lepas tu bawah ni adalah aktif dan ada kod lah. Right. So apabila orang tu tekan sahaja nombor 1, dia akan keluar pop-up. Dia akan bagi tahu pendapatan dalam 7,000 dalam masa 38 hari. Yang mana saya buat dalam keadaan sukar sebenarnya. Orang tak percaya, tapi ada sebahagian rakan dah mula faham lah apa beza dia Linku ni. Alright. Lepas tu saya dah mula pergi kepada withdrawal e-wallet Touch 'n Go. Kenapa saya buat wallet Touch 'n Go ni? So kita duduk dekat Malaysia. Kita ada banyak rakan-rakan dekat Malaysia ni yang nak mula sponsor rakan-rakan yang berada di luar Malaysia. Maknanya di Indonesia, di Thailand, dan ada juga yang bermula dekat Malaysia, referralkan rakan-rakan Thailand, Malaysia, Vietnam pun dah ada. Alright. Dia register email dulu. Tapi di masa sama, disebabkan dia ada nombor phone Malaysia, dia boleh menggunakan Touch 'n Go untuk start bisnes ni. Right. So daripada situ, saya bagi video. Video ni kita cerita kita bermula dekat Malaysia. Kita kenalkan Expand Boom. Siapa Expand Boom dan kenapa Linku ni nak buat pasaran Malaysia dulu sebelum dia ke luar pasaran. Sepatutnya kita orang Malaysia beruntung sebab apa? Kita boleh buka pasaran ni sampai keluar. Lepas tu nombor 3, dia bagikan details. Ini adalah detail yang mana saya buat detail. Ambil ni daripada HQ dalam PDF. Saya dah jadikan dekat sini lah supaya anda pun faham. Okey, nombor 3 ni adalah program Linku. Beli lebih jimat, lebih rebate, lebih merupakan satu inisiatif strategi direkakan khusus mempromosi serta membina sebuah komuniti pengguna yang saling berhubung secara global di seluruh rantau ASEAN. Kita bukan nak main Malaysia je. Kita nak main luar daripada Malaysia. Kita ni perintis tau. Program ini bermanfaat utama dan menyokong pembangunan usahawan digital melalui platform serta ekosistem komprehensif. Dan saya pecahkan kepada 3 sebab saya nak pecahkan 3 perenggan. Nampak dia macam robot yang akan bagi tahu kat kita lah. Serta utama di dalam ekosistem ini menikmati manfaat pulangan tunai, cashback setiap kali membeli produk perkhidmatan menggunakan ID Linku dan dihubungkan dengan Lazada, TikTok, Shopee. Selepas pendaftaran percuma, ahli akan dijemput menghadiri sesi taklimat melalui 30 minit melalui digital. Melalui 30 minit ni semua telah saya cuba untuk highlightkan kat sini. Alright. Ini memang ada HQ buat. Alright. Dan kalau kita faham betul-betul dalam sistem HQ, dia ada buat akademik sekali. Dah buat training macam mana nak buat CapCut, macam mana nak buat tu. Semua dia bagi training tu. Nanti akan ada lagi. Bagi yang berhasrat meningkatkan keupayaan mereka, boleh naik taraf kepada program Split Spark dan memaksimumkan impak penggunaan ekosistem Linku serta mendapat akses eksklusif 60 hari sumber pembelajaran. Ni pembelajaran online ni nanti akan ada video-video training. Yang ni kita minta supaya ada. Sebab apa? Kita nak nampakkan satu ekosistem training dan penjualan tu berlaku. Baru dia pergi ke nombor 4 ni, maknanya dia pergi kepada landing page. Dia baca landing page. Video sama tetapi dia baca lagi detail tentang gergasi MCN antarabangsa buka peluang pasaran Malaysia. Syarikat Indo Expand Boom merupakan sebuah agensi company terkemuka dan merangkul pelbagai anugerah kepercemerlangan bertaraf global. Alright.
dan benang taraf tinggi bersama dengan platform TikTok. So dia bersama dengan platform TikTok. Ada gambar kita tunjuk gambar, cuma dekat sini saya mungkin akan naikkan gambar balik. Kini Extremo bertaraf agresif sedang melancarkan ekosistem cashback Linku bagi menguasai keseluruhan rangkaian pasaran Asia Tenggara. Dia bagi kelebihan rakyat perintis. Kita ni perintis, kita memang akan hadapi masalah. Orang tak percaya, orang cakap kita ni kecil, tapi sedangkan MCN Extremo tu di bawah, dia di atas kita. Jangan takut. Mulut orang mana boleh tutup. Jangan fikir mulut orang. Sebagai pelopor terawal, anda berpeluang untuk mengembangkan rangkaian perniagaan merentas sempadan. Ini yang paling best ni, merentas sempadan. Maknanya kita bina satu akaun, kita boleh pergi Indonesia, Thailand dan luar negara, dan untuk membina Spark tu. Bonus tahunan jualan Spark. Ni cakap tu bonus tahunan Spark tu. Inisiatif kolam keuntungan khas untuk dirangka untuk membantu anda menjana pendapatan pasif tanpa sepadan. Memang tak nampak lagi sebab belum bulan 12. Belum ada orang dapat. Memang kalau kita nak masuk pasaran, kita kena hadap pasaran yang negatif dulu. Negatif datang positif. Datang positif tu, time tu kita level kita dah lain. Kita adalah perintis, right? Ini adalah peluang keemasan untuk anda menjadikan penggerak utama sebelum sistem diperluaskan ke Indonesia, Thailand dan Vietnam. Ni nampak ni. Sistem dia dah ada, dah ready. Cuma dia tak ada spark yang banyak. So dia bina spark. Sebab daripada spark tu dia akan dapat momentum. Dia tahu dah berapa orang yang serius dalam bisnes ni. Mungkin sekarang ni saya ada baru 147. Saya perlu jadikan dia 1400. Kak Echa, saya bagi testimoni Kak Echa. Kak Echa the real story. Nak bayar elektrik, right? Belum nak bayar elektrik, join dulu bisnes. Atau di Linku Spark, bisnes bermula dengan 199 dan kami soon akan masuk lah bil utilities, right? Lepas tu kenapa naik kepada RISE, right? Ni dalam masa 36 hari. Memang orang cakap kecil 6,000, tetapi dalam 6,000 tu, right, hari-hari tu ada orang upgrade dan hari-hari tu ada duit. Dalam masa yang sama, saya perlukan tingkatkan 10 kali ganda je untuk dapat 60,000 ke 100,000. Jadi saya just positif kepada 147 orang rakan dan development kepada 147 orang rakan macam mana nak buat sesi coaching, right? Ni hub. Lepas tu ni yang saya baru buat video yang kedua, PDF, right? Cerita pasal plan, cerita pasal offer. Dan terima kasih testimoni Kak Echa. Dalam ni ada satu video testimoni Kak Echa. Orang tak tengok sebab apa? Sebab dia tak nak izinkan belajar. Tapi kalau dalam 147 orang ni dapat satu orang, so saya ada dalam hari-hari ada satu orang baru. Yang mana satu orang baru tu adalah rakan yang mana dia memang serius nak start. So itu sebab saya buat landing page, right? 3 langkah mudah. Fasa persediaan awal, aktifkan kedudukan akaun Linku perintis anda, tetapkan satu fokus perisian pemasaran mengenai branding AI, formulasi kandungan, buat kandungan viral, cerdasan buatan AI. Saya dah buat ni menggunakan ChatGPT. Lepas tu saya buat pula landing page, bina paparan avatar impact tinggi, right? Kalau kita dah mula start ganda pendapatan 5 angka, dia akan jadi impact tinggi. Automasikan sistem, right? Sematkan pautan akses Linku pintar dan ada ruang bio. Biarkan sistem melakukan proses jualan, right? Lepas tu ni orang pergi native lah, orang ataupun nak WhatsApp. Kalau dia WhatsApp, dia tahu dia akan pergi WhatsApp kat mana, right? So dia akan pergi WhatsApp kat mana. So daripada situ orang tu boleh tengok sini macam mana cara dia nak aktif, right? So dia akan tengok scroll gambar, right? Ada orang nak percaya, ada orang tak nak percaya. Tu biarlah dulu, cari dengan orang yang percaya. Satu orang rakan satu hari je saya nak daripada 147 orang rakan yang dah mendaftar, right? So kalau kita tekan lagi, dia akan bawa pautan 3 pautan. Sekarang ni saya dah siap 3 pautan. Yang 2 ni sebenarnya sama je. Tapi yang ni, saya cakap tadi, landing page chat AI ni dia berbeza.
Bermula dengan landing page chat AI, dia akan bawa pautan. Kalau orang tu serius, dia akan tengok ke empat link ni, dia akan faham. Right? Dia akan faham. Dia akan tengok video yang pertama dia tak tengok, lepas tu dia akan pergi kepada landing page, dia akan tengok juga video yang kedua, sama je video dia. Jadi kalau dia betul-betul serius, dia akan bersama dengan kita. Kalau dia tak serius, tinggalkan je lah, next je lah. 1 orang 2 orang lagi, setiap hari 1 orang 2 orang, setiap hari 1 orang 2 orang, dia akan grow. Bisnes tu akan grow. Sekian dulu, nanti kita akan go through lagi.